Dahulu-dahulu ada satu kisah dongeng tentang seorang lelaki nama dia Bahluj. Satu hari dia pergi memburu, dia nampak seekor monyet, jadi dia menyimpit ayah mertua dia mencabar Bahluj untuk cuba hidupkan semula monyet itu. Tetapi Bahluj sebenarnya dia tak suka kerana perkara itu boleh menyebabkan bencana kepada kampung itu, tapi dia dipaksa juga. Bila Bahluj ini dengan kuasanya menghidupkan balik monyet ini, dalam kampung ni mereka berkumpul melihat bahawa monyet ini sudah hidup. Mereka ketawa, mereka bagi dia menari, bagi dia berlompat-lompat. Bahluj ini dia balik ke rumah dengan hati yang tidak baik dan dia bawa isteri dan anak dia keluar dari kampung itu dengan secepat yang mungkin. Cuaca di kampung pun mula gelap dan mulalah tanah tu bergegar-gegar. Jadi semua orang kampung berlari ke sana sini tapi tak dapat nak lari jauh. Tiba-tiba air keluar dari tanah dan tenggelamkan kampung. Hanya Bahluj dan keluarga dia yang selamat. Jadi daripada cerita ini memberi pesan bahawa kita harus jangan hina makhluk lain. Kita mesti hidup dalam harmoni dengan alam semula jadi. Tetapi bagaimana kita boleh melindungi alam semula jadi apabila mereka di luar hutan tidak berkongsi rasa hormat kita? Sebelum ada paip, jadi orang di kampung di sini sebagai Puan Mustika bagaimana nak ambil air itu? Kami ambil dari sungai, lepas tu kami ambil 2-3 botol lah. Kami ambil, lepas tu kami balik masak air tu. Rumah saya jauh dari sungai. Berapa minit saja? 15 minit. Dekat gunung kami tapis dulu, lepas tu kami masak. Lepas tu masak-masak, kami tapis, simpanlah, minum. Apa yang selalunya sakit, apa yang kita dapat boleh guna air itu? Guna air sakit dan cirit-cirit lah. Kalau tak masak air sungai, kena gatal lah. Badan gatal. Gatal tu macam merah-merah lah, garu-garu merah. Bila sakit, macam mana Puan Mustika pergi beli ubat macam mana? Kami sakit tu terus pergi dekat hospital lah, ambil ubat dekat hospital Gerik. Sungai Temen dari Gerik 2 jam. 2 jam? Betul. Sebab dulu kami hanya guna air sungai, lepas tu ada air gunung, tapi kami guna paip dia bukan paip getah, tak ada. Kami guna buluh sebagai untuk kami buat paip lah. Tu walaupun kampung kita ni dia berhampiran dengan tasik, kalau sekiranya ada benda-benda yang berlaku, kita pun susah juga nak pergi ambil air dekat sungai. Bila ada bantuan macam paip air itu ini, jadi ini memudahkan kami dan boleh juga kami menjagakan keselamatan kami lah. Semasa saya kecil, kami nak ambil air saya punya umur dalam 5 atau 6 tahun. Ambil air tu sangat jauh sebenarnya. Tapi jauh tu dalam 20 km lah dia punya jauh. Jadi sebenarnya sangat susah dan sangat rasa tidak selamat. Jadi bila saya lihat kampung Temi ini, masalah air tu sangat susah seperti kampung saya. Mereka harus naik ke bukit ataupun turun ke sungai untuk ambil air itu dengan bermacam keadaan yang susah. Kerana kita perlukan air yang bersih untuk kita guna. Kita mandi, kita masak dan juga kita minum. Ini yang filter pertama, kedua, ketiga ni ada jenis-jenis dia. Tak je macam biasa. Sebelumnya wujudnya kami bina penapis air ni, kami dapati di setiap kampung orang asli tiada kemudahan sistem air bersih. Jadi mereka minum air yang tidak ditapis dan tidak dirawat. Dan itu membuatkan mereka sering jatuh sakit, demam dan juga
masalah kulit. Jadi kami ambil langkah inisiatif untuk melakukan perubahan, dan situlah kami bawa bina dan penapis air bersih. Tapi kalau saya lihat di kampung ni ada berapa rumah je sebenarnya. Banyak kan, sampai 12 kan. Jadi macam mana mereka nak guna air tu? Sebab itulah kami akan letak di kawasan yang strategik seperti kawasan umum yang mereka lalu. Kalau melihat daripada mata kasar nampak macam tidak cukup. Tapi tujuan, bila kami dah pasang, tujuan dia adalah untuk kongsi bersama. Mereka mula ambil air bersama-sama dan ibu-ibu ambil air bersih untuk masak sama-sama. Jadi itu mengeratkan hubungan mereka. Melalui program ini, penduduk Kampung Arasti akan mendapat manfaat daripada 3 bahagian, iaitu sistem penapisan air, fasiliti tandas dan juga wash workshop. Dari segi kualiti hidup, di mana orang Asti tak lagi perlu mengambil masa yang lama untuk mendapatkan sumber air. Sumber air itu telah disalurkan melalui sistem kami dan juga ditapiskan sekali. Jadinya mereka dapat air bersih, dan melalui program ini kami mendapati bahawa penduduk kampung tak lagi menggunakan perbelanjaan untuk membeli ubat-ubatan. Secara keseluruhan, kesihatan mereka juga telah ditambah baik. Saya tadi terlibat dengan pemasangan lampu pada tandas komuniti lah. Saya rasa ibu-ibu, kanak-kanak terutamanya berasa lebih selamat lah dan lebih selesa menggunakan tandas yang sudah ada cahaya. I think for all the projects that we do, the impact will not be evident maybe in the coming 1 or 2 years, but I'm sure, in the long term, if we do it collectively, continually, every year with all the maintenance, and upkeep, so I believe that all this initiative will give the Orang Asli community a better chance, a better life, and also a better living environment lah, so that the kids, especially the youth, they can have a better opportunity at getting education. Saya orang asal daripada Sabah, jadi melihat kanak-kanak tadi kan, dia membawa saya kembali kepada pengalaman hidup dululah. Walaupun kadang-kadang kita nampak mungkin dia kecil je dia punya program ni, tapi sebenarnya bila kita melihat ke depan, impak dia sangat besar kerana dia mampu bawa perubahan kepada komuniti itu sendiri. Sekarang saya rasa air dah dekat, seronoklah nak ambil basuh pinggan, lepas tu nak basuh baju, lepas tu anak pun senanglah mandi, lepas tu pun saya pun senang mandi sebab nak ambil air dekat dah. Harapan saya untuk anak saya nak bagi bersih, saya bagi anak saya nak sihat supaya mereka belajar bersungguh-sungguh. Mungkin juga orang luar tak tahu apa yang berlaku di kampung orang asli, tapi alam itu adalah sepertinya juga nyawa kita. Bila kita biarkan begitu saja, dia akan musnah, tetapi kemusnahan itu pun akan tercemar kepada kita. Bila saya masuk kampung ni, saya lihat, saya sangat gembira sebenarnya kerana sekarang bantuan air seperti paip, air penapis, mereka dapat cuci baju ataupun dapat minum agar mereka punya rasa badan sihat. Dari punca dari sini, mereka ada keselesaan agar mereka dapat berusaha lagi untuk terus berjaya untuk masa depan.